Halo guys, Assalamualaikum dan selamat pagi ninja. Okay, hari ni kita berada di Great 19 Oktober 2025. Kita akan melakukan pendakian ke Gunung Kurunai, iaitu 1000 mdpl. Hari pertama di Great. Dan musim-musim akhir untuk pendakian di belah Great kan, untuk sesi 2025 sehingga akhir bulan Oktober, dan gunung akan ditutup selama 3 bulan bermula 1 November 2025 sehingga 31 Januari 2026. So ini sedikit serutan gunung-gunung di belah Great ataupun seangkatan hutan simpan akan ditutup. Jadi yang mana tak dapat mendaki tu, see you di tahun hadapan. Okay guys, seperti biasa, kita jumpa next video. Jangan lupa subscribe dan stay tune. Luncur hujan guys, tapi hujan dah berhenti. Sekarang katak memanggil hujan. Luncur. Tertompak berpiai kita. Luncur. Mana hati tu santai lah, slow lah. Pasal dia ada satu pacak yang tinggi. Mana berhati-hati lah situ. Lepas tu kedua, lebih kurang 500 meter. Yang ketiga dalam 300 meter. Yang keempat 200 meter. Ke puncak je 100 meter tu lah puncak. Sematan naik ni nak pegang tali tu berhati-hati. Pegang tali lepas tu nak pijak. Pasal sini dia batu rapuh. Kalau ada pijak lah. Okay guys, kita dah settle briefing, kita dah settle exercise, kita dah settle bacaan doa. So kita ingin memulakan perjalanan dari starting point kaki Gunung Kurunai. Ni nak panggil siapa? Pak Long. Pak Long? Ya. Hai. Oh ni Pak Long? Ya. Oh okey. Pak Long bawa Kurunai je lah. Tidak. Mana Pak Long? Mana-mana saja yang ada. G7? Seven ada juga. Okey. Ni video apa ni? Ya. Ya. YouTube. Nanti share. Oh YouTube. Nanti jangan lupa subscribe ya. Follow. okey. Follow nanti hantar ke Ninja Gunung Ikas. grup TikTok. Grup tu. Grup WhatsApp. Kurunai. Abang kenapa Pak Long kenapa banyak patung-patung di belakang? Special. Tu cerita. Customer menghargai. Bila customer menghargai, kita bawa lah bersama. Yang mana nak set jam, boleh set jam, set Strava ke apa. Okay guys, jam 3.10 pagi 19 Oktober. Welcome to Mount Kurunai.
Hari baru lepas hujan. So trek boleh katakan basah. Jadi yang mana hiking selepas waktu hujan, so berhati-hati. Wow. Di kaki Gunung Krunei sudah ada signboard. Itulah kan. Boleh tolong gambar? Boleh. Saya pakai insen sikit nak. Parking set. Okay, Gunung Krunei ni perlukan perhatian yang penuh juga seperti di gunung-gunung yang lain. Sebab trek pendakian dia batu yang mudah menggelongsor bila dipijak. Jadi untuk pendaki-pendaki di mana sekalipun berada, berhati-hati. Harapnya hari ini tidak terbunah. Kebiasaannya selepas hujan orang kata datangnya pelangi, tapi untuk di gunung selepas hujan orang mengharapkan awan kapet. Adakah hari ini ada awan kapet? Sekiranya ada, adalah rezeki. Di tujuan kita sampai di puncak dan turun dengan selamat sehingga pulang ke rumah masing-masing. Itulah kejayaan ataupun pendakian yang harus kita titipkan dalam diri kita. Bukan untuk adu kekuatan ataupun siapa padu, siapa pewai, siapa yang laju, siapa yang lambat. Nikmati apa adanya. Keliling tak menggunakan handphone ini. InsyaAllah ada rezeki, sihat tubuh badan. Esok kita datang lagi di Gerik untuk misi pendakian ke Gunung Bubu pula. Okey, di samping tu
ada cerita sedikit untuk kita kongsikan bersama. 3 bulan kebanyakan gunung ataupun hutan simpan akan ditutup sehingga tahun depan, Januari 2026, atas faktor-faktor keselamatan. So biasanya hujung tahun ni musim tengkujuh, hujan yang berpanjangan. Jadi isu ataupun bab-bab keselamatan ni perlu diambil berat. Orang kata taburan hujan pada hujung tahun ni boleh katakan berpanjangan. Jadi kebanyakan hutan simpan akan tutup. Ditambah pula proses konservasi. Proses konservasi. Walaupun selepas hujan, trek terasa panas juga sebab kita dikelilingi dengan pokok-pokok. Jadi udara tu tak sampai. Biarpun udara tak sampai, kita nakkan line up kita sampai di puncak dan turun dengan selamat. Mudah-mudahan. Okay guys, kita sambung next video. Apa-apa kita luncur. Alright guys, pacak. Awas, tebing curam. Kona maut. So kesengsaraan pendekian Gunung Korunai. Ya. Menjunam, menaik. Di kat sini ada tali yang telah disediakan. Jadi gunakanlah tali sebagai alat bantuan. Jadi korang boleh tengok batu kat sini ada yang berada di atas tanah, tidak terlekat. So risiko untuk tergelincir tu mudah kalau tidak berpijak dengan betul. Makanya berpijaklah dengan sebaiknya bagi mengelakkan tergelincir. Tali. Panjat. Okey.
Dan ramai yang di luar sana Sudah pacak belum tu? bertanyakan Baru nak naik pacak. Baru nak naik. sesetengah gunung yang mereka nak daki tu sesuai tak untuk beginner? Secara jujurnya 1000 mdpl ke bawah adalah relevan kepada beginner. Tetapi beginner yang macam mana? Beginner yang ada training atau exercise kan? Bukan beginner yang dikatakan makan tidur, esoknya hiking. Kita tak boleh ambil konsep macam tu. So kita kena fikir kemampuan kita kan. Setiap bukit ataupun gunung ada faktor geografi masing-masing. Ada yang rendah susah, ada yang tinggi tu senang kan. Tapi apa pun, kekal sihat untuk mendaki. Jaga kesihatan. Ada orang belakang. Ada lagi? Ada. Santai je. Dia tu pinggang lari. Ambil seberangi kan. Di Himalaya kat dalam saya ni. Kat belakang Puan. Tapi kat belakang saya di Himalaya. Tak ada lampak dia belakang tu kan? Ada. Kan, kenapa tak buka lagu kan? So santai, layan lagu kan. Layan lagu, layan track. Tiba tengok. Kenapa aku nak normal tu? Okey Bayu. Okey mesti okey lah betul tak? Jangan tak okey. Betul. Tak okey pun kena okey lah. Lampu terang nampak. Itulah menunjukkan macam mana faktor geografi Gunung Kerunai. Sampai 2 lampu. Ni macam seorang ni mana lain up? Ada. Ada tertinggal. Ada. Depan ada, belakang ada. Rintik ni. Kena ambil balik. Kuah ni. Ha? Buat kuah ni. Tak ada buat apa. Tak apa, semalam dah dapat jahat dah. Biasalah. Kan. Ni semua kuasa Tuhan, betul tak? Kan. Di samping hutan dah nak tutup, gunung dah nak tutup. Jom. Jalan. Kayuh lagi. Mudah-mudah kuah. Tangga Ini bukan tangga bahagia, ini adalah tangga penyesalan. Pacak guys. Bila ada tali, confirm pacak. Cuaca sedikit berkabus, jadi pandangan tu sedikit terhad. Kita cuba kuatkan lampu kita. So nanti masa balik nanti, return nanti, Pak Long akan cover lagi video. So kau akan dapat view yang jelas bagaimana batu-batu ni. Belakang okey ha. Belakang okey kan? Hati-hati saya baru sampai titik jatuh. Baik. Pacak. Adakah
hujan akan turun semula. Tapi pendaki-pendaki kita adalah pendaki tegar. Steady. So kita santai, bukan kita bantai. Bila kita bantai, kita tercedok nanti. So kembali kepada beginner. Bukan tak boleh naik, boleh. Tapi perlukan training, keberanian, keyakinan. Kan? Cuaca ingin hujan kembali. Dan kalau kau nampak, Alah rapiang. kabus. Bacok batu lagi ni. Tak apa lagi CP1. Tak mau ada apa orang, tak mau ada apa orang. Okay, kita sambung next video. Kau Apa-apa, luncur. Ya, saya. Oh. Setelah betul-betul lumus 27 minit daripada starting point. Akhirnya Sebabnya Alai masuk. Entahlah siapa yang tulis. kita sampai di Ini bukan sepak tahu ni guide nak kena penyepak checkpoint 1 Gunung Kerunai. Ada masuk. Ni mana alai ke? Kuasa saya sampah lah bagi balik lah. Okey, ya tu. Kau puas sesuai kita. Betul dekat saya ada 8 orang. Dah hujan tak belajar? Kena hujan tengah turun ni. Oh ya, alai saji tu ni. Pemain japi isi pemain jangan pergi sampai sini. Ambil sampai situ kan. Benam ke betul kan. Okay, kita jumpa video seterusnya. Kita bagi diorang cakap gambar dulu. So kita layan apa yang ada di sini. Lencer. Ya, kita sambung lagi pajak. Kita dah melepasi checkpoint 1. So menuju ke checkpoint kedua, Gunung Kerunai. Pada checkpoint 1 ke checkpoint 2. Okay, kat sini batu tak ada. Dia jalan tanah Hat tu, tarik nafas tu. Pacak tetap pacak. Tapi dah melepasi kawasan batu yang teruk macam bawah tadi. Nak sampai ke checkpoint 1. So kita bermain dengan tanah pula.
Okey. Tolong ikut sekali Abang Zul lah. Ha, ada dekat dia. Tengah-tengah ni. Baik. Curam. Di trek Gunung Kurung ni boleh katakan luas. Nak berlari pun boleh. Okay, kita turun sikit Ada naik, ada turun, ada landai, ada santai. Itu kena bantai. Pacak. Okay, kita jumpa next video. Layan apa yang ada. Sehingga kita berjumpa di waktu subuh nanti. Mai tolong Abang Zul ni, berbuih ni. Kita kena banyak sabar. Lokasi dengan Abang Zul. Oh, baru nak naik tangga atas pada DP 1. Pertama lah. Dekat Abang Zul ada berapa orang tu? Okay, baik. Happy Deepavali to all hikers. Dah sampai CP2. Ya. Merdeka. Happy Deepavali. Merdeka dah habis.
Hari Malaysia pun dah habis. YouTube. Follow lah, subscribe. Support. Search je Ninja Gunung Hikers. Tangga penyesalan yang ketiga. So, dia dah upgrade laluan ataupun trek Gunung Corona ini untuk memudahkan mendaki serta menuruni. Tangga yang keempat. Tolong! Tolong! Nak balik! Alah, orang setidur tak nak tidur. Nak berjalan. Apa hiking ni? Aduh, hai. Jam trafik. Orang raya balik kampung. Ini naik gunung. Yup. Okey, cepat. Pajak, guys.
Okay, kita jumpa next video. Luncur. Ya. Kita menghampiri checkpoint 2 Gunung Kerunai. Ramai masyarakat. Suasana di checkpoint kedua Gunung Kerunai. Santai dulu guys. Dah kata dah kalau muka tak okey, gambar okey, tutup muka tu speaker. Checkpoint kedua 750 meter. So kita ada lebih kurang 250 meter untuk sampai ke puncak. Sisi gambar. Puan kalau ajak jom saja. Tak tahu tak tengok. Kat mana ada jom. Ramai guys. Checkpoint 2. Jom tahun depan. Mana? Seven. Jangan kita naik Yombla dulu. Mana dah? Okay, kita jumpa next checkpoint. Checkpoint ketiga. Luncur dahulu. Alright guys, kita dah melepasi checkpoint 2. So kita nak menuju ke checkpoint 3. Laluan ke checkpoint 3 ni berliku-liku. Ada turun, ada batu, ada tanah. So daripada checkpoint 2 ni dah boleh nampak puncak Gunung Kerunai sebenar. Tapi waktu pagi buta ni sukar untuk dilihat. Nanti cerah nanti kita tengok kan. Dah gerak ke belum betul? Okey belum lagi, baru nak gerak. Saya baru ni. Baru naik tangga pertama ni. Trek Kerunai ni boleh dikatakan hardcore juga, tapi tidaklah keseluruhan kan. Certain area. Apa-apapun kita nikmati, hayati, jalani apa yang kita mahukan.
Pokok masih basah kan? Hujan. Kesan hujan. Okay, kita jumpa next video. Luncur. Pacak guys. Layan pacak dulu. Laluan air terjun. Ha, korang boleh tengok sendiri. Yup. Rasanya ini tangga yang ke-8. Tangga besi yang ke-8. Hakisan-hakisan akibat hujan. Sungguh lazat. Tahan. Tak payah dah. Checkpoint 3 Gunung Kerunai. Ya, betul. 2 jam 5 minit. Tak jauh dah. 850 nak pergi 1000. Berapa je? Sikit je. Ting 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 ke sana puncaknya. Tanyalah tadi orang Rafiq lah. Berapa dah? Dah.
Kalau korang boleh nampak lampu-lampu tu, so diorang tengah mendaki nak ke puncak. So sini kalau waktu siang korang boleh tengok open view. Tu pagi ni tak berapa nampak dalam cerita. Bukan tak berapa nampak, memang tak nampak. Checkpoint 3 Gunung Kurunai 850 meter. Okey, terluncur di checkpoint 4 dan seterusnya Gunung Kurunai. Kita masih lagi mendaki guys. Mendaki menuju ke checkpoint 4. Curam Pacak. Tak pacak bukan. Hiking namanya guys. Kita sudah sampai di checkpoint 4 Gunung Kurunai. Awan kapit mulai nampak guys. Checkpoint 4 Gunung Kurunai. 100 meter lagi. So, dari sini dah boleh nampak taburan awan kapitnya. Tapi kena berusaha untuk sampai ke puncak.
tidur kat pihak. Okey, yang bagus tengok kawan. Aduh, kawan. Apa tu hal masalah? Dekat sikit lagi. Tak lagi bawa mari depan ni belakang tu lah. Kat mana tu? Sebelah tengah ni, sebelah signboard lah. Kecil ni. Pak Long sampai dah Cik Pempat. Angah ada mana Pak Long? Angah? Pengasuh bawah lagi. Tak tengok benar mengasuh Angah ni. Angah cirit. Oi. Okay, di sebalik celahan pokok-pokok ni kelihatan sunrise. So, berusaha naik ke puncak untuk nikmati sunrise dan awan kapet. Boleh guys? Siapa kata tak boleh? Okay, kita jumpa di puncak. Luncur! Good morning guys. Okay, kita dah tak jauh dengan puncak. So sini boleh nampak sunrise dalam proses memunculkan dirinya. Dan sambil tu kau boleh tengok lili tupi diliputi awan kapet. Oh, kita nak menuju ke atas. Memang nice. Lapar guys. Makan roti je. Okay. Apa-apa, jumpa kat puncak. Luncur. Gunung Kurunai. Awet tu. Kurang pencerahan. Sabar guys. Jadi tangan aku hilang. Satu. Dua. Tiga. Saya. Tolong. Kalau buat mana? Tu tim Angah punya. Naik lah. Tembok ada nak Tak pergi ada. tu. Tak payah. Santai saja. Puncak Gunung Kurunai. Lihat kawasan sekitar. Makan Maggi. Pasang hemok, tidur. Buka ground. Tengok. Ganti.
Masa kita depan, dia kan ni. Lampu lah. Kecekak. Lagi. Mai, kan pula. Gunung Kenderung. Cuma ni. Ya, aku tak dapat macam ni kan mahal. Minum dulu. Nom. Luncur saja. Ya. Hang tahu naik ke tak naik? Naik kot tapi lambat sikit kot. Dekat dia pun ada line up slow. Gunung Kenderung guys. Tu. Sekarang kita di Gunung Kerunai. Okay, kita santai dulu. Makan dulu. Minum dulu. Nanti lepas foto group semua, kita sambung video menuruni ke starting point Gunung Kerunai. Luncur. Dah telefon ayah dah tadi. Telefon mak ah. On Kerunai 1000 mdpl. Set guys. So sekarang kita luncur turun. Ramai yang tanya tadi. Dah tadi diorang dah turun lah. Nah. Selamat tinggal Gunung Kerunai untuk tahun 2025. Kita jumpa di tahun hadapan. Luncur. Yelah sampai dah 2 malam dah duduk atas tu, tak ada orang selamat, tak ada orang naik, macam mana? Sejuk tengah hypothermia. Terik hujan. So basah kan guys. Kat sini perhatian yang sepenuhnya perlu diberikan bagi mengelakkan tergelincir. Abang main tahi, dek. Video. Oh, bahaya. Oh, selut. Tak, bila cakap ambil view tu cukup sebab kalau dia Mana tahu dia orang nak repeat balik. Allah tak ada. Repeat. Tahun depan. Nah, itu repeat tahun depan. Kita repeat Dia repeat balik. Enggak ibu ambil gambar. Tuhan lima. Aku nak ambil video. Okay guys, Nampak gemuk tak? jangan naik gunung ni. Dah masuk blacklist agak menyiksakan ya. Okey, padu, babe. Kan, Dua kali repeat.
Sampai kan? Sampai kan? Walaupun menangis ya. Saja ada orang pujuk kalau nak patah balik. Okay, 1, 2, 3. Hai guys, hari ni kita kat Gunung Brunei. Bukan. Brunei Settle. Ya ke? Berani ke? Okay guys, kita dah separuh jalan nak ke checkpoint 4. So curam guys. Turun dan turun dan turun dan turun. Sana. Lutut tak bagi kerja sama. Naik kita pikul beban, turun kita menahan beban. Betul lah. Sebab kita nak gunakan braking banyak. Ni ambil awan pak ni. Awan. Awan kau kabut. Nampak dah. Op. Tak nampak apa. Sebab kita dah hampir sama paras. Gunung Kendrong. Okay guys, kita dah sampai checkpoint 4. Return checkpoint 4 return. Dan je. Selamat tinggal ke Brunei. Jumpa tahun hadapan. Takut arah tunggu lama kat bawah.
9.37 di checkpoint 4. So kita santai-santai sepak-sepak batu menuruni trek Gunung Kerunai. Luncur. Tak air sekor 4 tak sampai lagi. Yang asal tadi ke bawah kita lepas. Lama dah juga. Ni yang satu yang lama kan? Satu yang lama. Mana buat lawak Yun? Aduh, lari. Dia teman juga. Naik kami sudah lah. Sahabat Sat. Time naik tak nak laju, time turun semua pakat nak laju. Break tak makan. Balas orang depan ha. Kalau tak naik, hang pergi dulu. Hang lah pergi dulu lah. Padahal apa wae dah. Hirau, geng hirau. Atas. Kita tak boleh hirau. Tak mampu. Boleh. Usaha, kena ada usaha. Mati pula dia kata boleh. Kalau kata tak boleh kami tak boleh. Kenalah usaha kan. Kalau makan tidur, besok tu api naik, hang lah sakit. Betul tak? Kena pergi hari-hari jogging noh. Dia untuk kekalkan stamina. Stamina maintain kaki. Langsung. Ha? Minggu ni tak jogging langsung. Lagi tinggi nak naik lagi tak jogging kan? Dah 3 hari. Pi dulu menyesal kemudian. Begitulah kira-kira. Aku ikut belakang Yun. Balik puas duk urut kaki. Oh, betul. Hang lah. Nanti nak pi mana? Kan? Mesti 3 hari. Aku yang 3 hari 3 hari tu. Demi sekeping Ini guna nak tutup lah. Ada tak open tree? Tutup. Oh iya ke? Tak boleh buka ke? Tak boleh. Time buka tak mau pula pi. Time dah nak tutup. Time tu lah penuh ha. Okey dah tutup lah kami kalut di join. Kami tak join lagi ni. Sakit biarlah sakit dulu ha. Tutup belah Perak, mai Kedah pula. Betul Kedah buka. Kita pergi Berlin pula. Hutang mana? Baling. Oh, kami tak pernah pilih. Main baling, main pulai. Pulai pernah. Pulai ni besar. Batu dia je. Mana? Ikut mana? Ikut suka. Janji lepas. Duduk boleh? Boleh. Jarang lah tak boleh.
Naik termengah-mengah, turun terkengkang-kengkang tau. Macam-macam gaya dah. Awak rendang, puas nak mencapai pokok, mencapai tali. Itulah kelemahan orang rendang. Oh, tutup lah. Tak nampak lah. Habis tu. Oi. Ada kaki aku sakit. Tolong! Tolong! Nak menjahit ke? Pijak mesin jahit. Gedeg. Lepas lai baju kak. Ya, ada dia. Kayak nak masak ya. Kabus guys. Checkpoint 3. Kita guys. Siang baru elok. Baru satu Sat. Tadi dia Sabar, Sat! Kaki dia goyang. Kaki dia goyang. Sama je. Kalau berhenti sama je. Sama je. Dia akan rasa. Tapi berjalan dia boleh counter sikit. Bila berhenti sebab kaki dah penat. Ha. Baru nampak. Sama je. Jaga mah. Semut banyak. Cecemut. Kaki dah cecemut. Baru pasal tak nampak. Maaf lu. Guys, checkpoint 3. Settle. Kita ada lagi 2 checkpoint. Dan 1 starting point. Luncur. Turun. Dan turun.
Dah. Pakai tu. Kena lagi depan. Lagi depan. Kami nak turun. Apa nak turun terbalik? Ha. Dah next. Nak turun. Okay, next. Boleh. Pendaki pelet bento. Sekejap foto. Oh, mak tahu. Rajin kakak ni. Tengok. Bawa makanan, buang sampah sendiri. Macam mana nak cari orang macam ni? Kan? Tengok sikit sini. Macam. Steady kan? Steady kan? Easy je. Tangga 1 turun tangga 1 turun. Kita nak kira berapa banyak tangga ada. Tak mana apa dah. Balik dia. Nah. Saya makan. Tangga kedua. Tangga kedua. Tangga-tangga penyesalan.
Lambat lagi kat situ tu. Bau set. Pangga 3. Dia dah start dah. Dia start dah. Abang bomba. Kelaku. Checkpoint 2. Awak lagi. Patut lah abang. Dia tak dapat kata. Oh, ni tu. Nampak ke? Puas menyucuk. Inilah umrah manusia. Jadi satu lagi cara yang cepat. Bandage balut kereta. Sakit kan? Dia bandage. Bandage pun dia tanggai juga. Bandage dia grip. Dia grip. Grip laki. Oh, sakit kaki-kaki tu. Awal-awal Servis on the spot. Di atas gunung. Cia. boleh ni lah jadi apa? Idea untuk naik kalau jadi kasut lapor. Kasut lapor kan? Ni nama dia kasut lapor. Dia bentuk panjang, tebuk kiri sikit, tebuk kanan. Tak ada cuai punya ini balang. Ni barang tak ada cuai. Ini kedai Cina nampak tutup kedai. Cina tengok tutup kedai. Ini Melayu punya pomen ah. Bukan gila-gila. Orang gila punya. Tanjung rambutan keluar. Jepun tu kalah. Orang Jepun dah buat ini, dia modified lagi ya. Melayu mah. Balong. Oh, balong. Kali kat belah tu. Tolong. Apa tu? Tu. Video buat video kat tu. Tolong. Halau pergi belum? Keluar kau. Oh, shaking teruk oh. Ece. Okey. Dia apa tahu tak? Macam dekat traffic light kereta kan, bila tu kan masuk gear, tapi hampa brake kan dashboard. Macam tu lah dashboard. Kan. Dia buat tu. Okey, kita santai tu. Ada gambar kami Checkpoint dah. 2. Siapa? 10:17. Macam bagi kata-kata sikit hari ni macam. Hari ni walaupun kita tak larat, kita kena teruskan juga. Ya. Tak ada kata-kata dah. Tak mampu berkata. Kata-kata. Tapi kalau nak repeat 2 tahun lagi ya. Lutut jangan goyang. Naik balik lagi. Eh. Okey, kat
Siti 2 dah. Tahniah, tahniah. Macam gambar passport lah background. Tahan tak? Bateri awak? Tahan. Gitu. Oh, kat sini ada ke pasar raya? Rasa ada. Dekat belah pekan tu ada. Mesti ada. Tengok belah pekan, belah pekan. Tak macam lowan ke ada tak bang? Macam? Lowan. Nongwan tak perasan, kena try tengok. Pusing kan nanti dekat apa, dekat pekan tu. Tak ada hari-hari? Mana ada, gerik tak ada. Gerik kekurangan ni. Apa? Infrastruktur. Tebu hijau. Bawah ada jual air kelapa kan? Tak tahulah hari ni ada ke tak ada. Orang tu cuci ke tak? Minta cuaca mendung. Kawan Siti cakap apa? Yang tu. Oh, buah koli banyak lah. Brokoli. Pokok-pokok dia panggil buah koli. Yang kat sini apa? Sis Koli. Pokok-pokok dia kata, oh, buah koli. Mana buah koli tu? Brokoli. Tapi brokoli kat Papulu lagi nampak lawa brokoli. Cukup lah satu kali repeat lah. Satu kali je, penat lah. Tak tahu bila nak pergi pula. Siap tubuh badan. Pi lain pula nanti. Pi pusing lain dulu. Gunung lain pula. Pi kau nak kat lain dulu. Itu baru dipit lain ah. Jalanan jauh. Nak pergi 2,000 ke atas tak? Boleh je training. Kena ada training. Ada tebu, air tebu. Kat sini ada juga. Saya juga ada juga air tapi tak tahu air apa. Ai chip. Pakai mulu kat situ satu bagi ke apa? Siapa ada kat situ satu? Ini aku kahar nak sampai situ satu. Itu dia boleh jalan situ. Dia bawa turun daripada titik 2 ni. Kat mana bang? Kebun? Kebun buka ke? Kebun buka dah. Boleh lah. Ada apa kebun ni? Kedai makan. Kedai makan. Meh, jom kita lepak kedai makan. Makan dulu. Dia ada sungai ke? Sudah. Tak ada situ, tak ada sungai. Tahu turun daripada Nak je takut dia tunjuk Jauh ke? Mesti ada macam yang Jauh. Dia hala ke pekan gerik? Jauh. Tak adalah jauh, 20 ke 30 minit je. duduk kampung kan? Makan dengan lok kampung. Mesti duduk dalam macam rumah kampung. Dia dalam kebun ke bang? Dia nama dia restoran kebun. Boleh kau macam tu.
Oh, makanan dia sedap. Ya. Apa mai sini mamak, mamak, mamak. Jom kita pergi serang. Tonton makanan pagi tadi, semalam. Kau makan situ lah. Tak apa, slow-slow. Macam mana kita naik macam tu? Oh, ni tangga berapa ni? Tak ingat dah. Tadi 3, 4. Oh, rasa 7, 8 antara tu. 7, 8 tangga. Tadi duk kira. Lepas tu dah lepak checkpoint 2, lupa. Tapi rasa dalam 7 atau 8. Dia banyak dah terhakis, jadi dia orang buat tangga. Ni kesan-kesan jadi macam longkang ni. Hujan, air hujan, hakis. Dia jadi macam apa? Ayat terjun tau. Apa dia untuk apa tu? Ha? Kita masuk dengan WhatsApp. Lu nak buat YouTube ke? Oh. Ramai So panjanglah cerita. Op. Jaga sekejap lagi nak naik lagi. Sikit-sikit. Daripada Soja tu nak ke Soja nak ke puncak tu banyak pacak. Pacak sama dengan Serunai ke sana pacak lagi? Pacak lagi. Ni sebab 2000 meter. Yes. Dia nak pergi ke Kolbu tu pun nak kena pacak tu pun nak kena hadap 1000 lebih. Ini 1000 sana 1000 lebih. 1000 turun balik kak. Turun balik betul naik balik 1000. Memang tu lah banyak orang tak tahan. Oh kena banyak training juga ah. Betul. Tidak kita punya stamina kita tak kuat lah. Tak boleh pergi yang day hike, pergi yang camping. Air kena jimat. Takut Tak cukup air. Tak ada air. dalam badan saya pula. Sebab jauh perjalanan. Dapatlah gambar saya hantar. Awal lagi pun. Apa? Santai lah. Kamu ni. Four wheel tu tak tinggal kita. Dia tak boleh meninggalkan kita. Four wheel tu tak boleh meninggalkan kita. Kita santai, relax. Kenapa nak buang tenaga? Santai lah. Alah, Tome. Alah. semua. Okey tak? Bagi kata-kata sikit. Okey tak? Bagilah. Feedback. Feedback. Okay. Masa mai tu naik tu. Penat nak cakap. Dia kena ayat dulu. Checkpoint 1 tu okey lah. Mai time checkpoint. Lepas dia tu memang asal tobat terus lah. Apa interview ni? Cakap lah bagi orang tahu. Tu jangan naik lah. Lagi mesai. Tapi lepas dapat awan kapek, lupa habis. Lupa dah dapat naik. Apa sudah pukul semua orang. Tahniah diucapkan kerana berjaya. Tak ada kecederaan.
Cakap siapa cakap kau tak tampak. Burung ni sumpah geram. Tapi adakah percaya? Mampu? Percaya kan? Okay, guys, sedikit feedback So kita santai dulu kat chapter 1 sebelum kita nak sambung turun ke starting point. Apa luncur. Aku nak bakar 20,000 kalori. Dia pakai ayat Nescafe. Oh tambah tapi minum juga tapi sedap lah. Rasa dekat-dekat. Habis air semua ada. Sial lah. Kita join Along. Buah las, buah las. Sikit. Ini yang lagi luas tu maling dulu kan. Dua dia dapat Nescafe dia okey dah dah. Sampai bawah tu dah batu tak ada dah. Nah. Sini Aina. Nanti nama TikTok boleh tulis Aina nak hiking. Aina nak hiking lagi. Tak payah kan? Cik, siapa nak ikut naik Brunei lagi? Boleh lah. Tak payah kau rekod. Tu kawasan Lombong. Dah satu nak balik. Timur tu. Yang kosong. Mana weh? Mana bang? Tu kat Di bawah. yang Cekoh tu. Oh yang atas tu. Ha. Oh, yang orang cari emas tu. Yang kawasan Pelombongan tu. Timur lain, Kemang lain. Sama. Sekali ya. Tapi mana ada sungai? Dia betul Lombong tu dia ada sungai ayak kan? Air sana ni yang depa duk kecoh. Yang kotak tu ke? Air pada tu buang ke sungai ni yang Let's kering. go guys, let's go. Masuk ke sungai kampung. Saya tak nak naik apa mobil. Alai. Sial. Kau ni kecoh ikan peni. Ikan peni. mati. Oh. Dia kalau Tercemar. air ni kori ni dia buka mesti air tu akan berubah color. Dia nak warna merah, barang dia warna hijau. Habis ni. Habis ikan mati. Kuatkan ni kimia ada kuat, lagi banyak ikan mati. Dia dah masuk sungai besar, sungai Perak. Kuat mati semua ikan pening je lah. Alai betul-betul straight kita ni alai. Mana? Oh. Yang dia nampak macam tanah runtuh sikit tu kan. Situ alai. Tu dah puncak dia. Puncak yang duk naik tidur.
Ayo Aina. Aina boleh. Okey lagi. Nampak ni mana ni? Boleh. Set. Otak, guna otak. Otak, guna otak. Mana boleh? Mesti boleh. Otak dia pandang pakat lutut. Ha. Nak naik 4 wheel tak? Ha. Ambil video atas motor lah. Clear atas hobi. Boleh lah. Nak video ke? Jual Pak Long, jual Pak Long. Assalamualaikum. Hari ni berapa kali angkat telefon? Tengok ni kalau ni. Awas. Tengah lagi. Mana ayat dok? Tengok ni. Otak. Saya. Mesti kena otak. Tak boleh naik 4 wheel nanti. Kalau naik 4 wheel nanti dia kena baring. Mungkin pakai baju yang plastik tu. Oh. Tak mau, tu tak mau. Okey, sebabkan Boleh. Otak mana? lah, Otak. sini je. Yeah. lambat lah. Slow, besok nak naik lagi. Besok bubuk. Lepas tu Okey. tak nak. Boleh. Jangan apa. Okey, baik. Alah. Nak datang tak? Apa dan kali buat bang? 5 kaki je. Makan tidak pilih. Oh dah. Mudah je. Dia betul. Berapa pula tak try lagi? Tu tak. Tu lah kan. Duduk paling start. Jadi ke adik. Oh dah pernah pergi? Kaki tak ada rehat tau. Aduh, jauh lagi tengok bawah tu. Tak apalah. Sabarlah. Ambil power wheel. Nak terbang. Kat atas tadi tak mau terbang. Tak terfikir lah. Kata otak ni. Kali betul juga. Beku kot. Ni panas bawa otak ada function. Oh, ya. 2 kali. Saya jumpa abang. Sambut. Abang siap basic. Aina nak hiking. Sabar. Aina power. Bukan salah, Aina power wheel kan. Kalau power macam ni boleh naik pula. Oh tak apalah. Boleh. Yang tu baru betul. Tujuan tu. Okay guys. Aina dah sampai guys. Aina nak 4 wheel dah sampai di kaki Gunung Kerunai.
Iyalah. Perlu ke? Saya pun tak apa. Senyum Cina sikit. Ah. Gaya cepatlah naik 4-wheel. Orang yang acah-acah pewai tetapi di sebaliknya dia mampu melakukannya. Ya. Jika kau fikirkan kau boleh. Asyik. Bukan. Bukan itu bukan. Bukan. Sama je. Sekarang ni nampak tak ya, hai? Tangkaplah. Tangkap gambar dengan ibu. Tangkap gambar dengan ibu. Ya, Ustaz, ya, gambar yang selesai tu tak? Selesai. Anda telah berjaya. Welcome lah. Welcome lah. Yalah. Tanya. Kamu tengok saya buat depan ni nak ajak ni je. Ambil gambar tak? Ya. Ambil lah gambar dengan tuan baru. Selfie. Selfie pun okey. Allahu Akbar. Aduh, serabut lah. Cuba ni Abang Long buat ambil. Bang ambil gambar kami berdua bang. Perlu ke? Perlulah menunjukkan kita dah berjaya. Cak ibu dan anak. Tak salah over bawah sangat. Kita kena kreatif. Kreatif. 3 2 1 1. Baru dapat banyak like. 3 2 1 1. Peluk sikit sembok tu muka pewai. 3 2 1 1 1. Okey, RM10. Oh, tak apa. Lilit balik. Yeay. Baru dapat like punya. Noh dia tunggu kita kak. Okey, Mami nak pegang botol. Mami. Okey, misi berjaya. Hari yang mantap. Hikers terpaling hari ni jatuh kepada Aina nak 4-wheel. Yeay. Batuk-batuk lah. Dia pun dah cop belum kat tempat tu Aina apa? Ada. Hello, ayah bapa duduk depan awak. Bukan depan. Tu lah saya bagi depan. Duduk depan boleh. Nak duduk depan boleh. Duduk kat sebelah Bang Zul. Tak apa, tak apa. Oh, boleh tu. Penat-penat turun, dia tengok dan naik dalam tu. Ada, boleh. Dia nak duduk belakang. Oh, dia nak duduk belakang. Bagi dia duduk belakang. Macam mana pun bagi dia duduk belakang. Bagi dia duduk belakang. Dia nak duduk belakang. Nangis-nangis. Oh. Nak duduk belakang. Nak duduk belakang. Duduk belakang sekali. Belakang sekali. Tapi dah serang. Tukar pula. Geng lelaki masuk. Bagi geng perempuan pula. Tolong lah. Beli saya. Tak balik ni. Apa? Beli dulu. Okey. Ya, dah submit dah Team Ninja Hacker. Ya, approve. Kita jumpa lagi. Sangat bagus. Sangat sporty. Ya. Nak beli ayak? Ke nak pergi makan kat sana terus? Beli. Ambil bekal-bekal pun tak apa. Kakak nak kakak. Kita anda je lah, jual lari. Beli kosong. Okay guys, misi penekan Gunung Kurunai 1000 mdpl 19 Oktober 2005 telah tamat. So kita jumpa malam ni guys di Gunung Bubu. Assalamualaikum. Ya guys. Okay, macam mana Gunung Kurunai? Tak. Ninja Ninja tak pewai. Mana pewai? Tengok kejap, turun. Sonok. Oi, lambatlah baby Pia ni. Baby Pia, cepat baby Pia.
follow. Enak, asal bunyi banyak. Mesti makan banyak tadi ya. Berat. Oe. Pering bunyi ya. Oe, banyak pasal. Time mai tadi tak ada pun bunyi. Dah happy dah ni. Makan banyak. Mati pada yang ni. Oh, ni nak pula menikmati yang tu. Macam nak mati. Ya guys, best guys. Best. Ada kereta. Dia paling best. Boleh datang lagi ya. Ada ini je kot. Ada. Nescafe. Sur. Oh lah weh, tak minum pun. Kalau Nescafe ni alung. Betul makan asap. तेरे नाम से आगे लिखना चाहा, पर कलम ने हर दफा रुक जा कहा। जो था तू वो याद बना, जो मैं था वो ख्वाब बना। रात ने पूछा क्यों जागता है, दिल ने कहा वो ही तो याद आता है। न शिकायत ना कोई सहा, बस एक खामोश सहा। तोहफा भी बदल जा रहा, हर सुर में तेरा नाम भरा। बारिश ने हल्का सा छुआ, खाली दिल ने तुझको सोचा। जो दूर है तू पर पास कहीं, जैसे सांस और ख्वाब कहीं। खामोशी भी अब दोस्त है, दर्द मेरा सबसे खूबसूरत पोस्ट है। जो मैं था वो बिखर गया, पर कुछ मुझ में तू रह गया। जाने के नीचे लिखा मैंने कुछ यादें कभी मिटती नहीं। जो तूने दिया दर्द नहीं, बस दिल की लिखी लिखाई सही। सुबह के पहले रंग के साथ दिल ने कहा अब कोई बात नहीं। जो चला गया वो जरूरी था, जो रह गया वो भूल गई। तेरे नाम से आगे लिख दिया,
अपना नया सफर लिख दिया। तू था मेरी दास्तां दा में, पर मैं वो तुझे